Pengiktirafan ini adalah untuk seorang karyawan seni yang sangat luar biasa. Luar biasa kerana kraf yang ada pada dirinya mampu menghapuskan kesedihan, membangkitkan kegembiraan, menghilangkan segala keresahan. Dalam setiap lawak jenakanya, baik di pentas, radio ataupun di skrin TV, banyak pesanan dan nasihat yang dititipkan. Rancangan kita dah berjaya. Setiap jenaka yang dilontarkan bagaikan sulaman benang emas pada arca kehidupan. Penuh warna, penuh makna, penuh kasih. Beliau bukan hanya menghibur, malah membangkitkan, mengingatkan, menenangkan. Kerana dari hilai tawa yang kita lontarkan, tersirat sejuta harapan yang beliau semaikan. Gigi Cik Dahlia tu semuanya baik. Doktor, dia balik kat dada pula. Apa bawa dia? Dia penuh dengan idea. He love what he do. Saya memang minat dia. Tegas, Thinker. sangat disiplin. Idea dia bagus. Saya dah 13 kali tak pas ujian motor. Kalau tak salah lah tahun 70-an. Masa tu pertandingan drama pentas anjuran Persatuan Seri Warna. Mulanya dari situ kita kenal kesungguhan dia tu, nampak. Ramai kawan-kawan kita yang akui idea Hussein, cerita Hussein yang bagus. Dia bukan hanya boleh berlakon, dia boleh bernyanyi, dia boleh buat skrip, dia boleh segala-galanya lah. He wears many hats. Orangnya very observant lah. Dia ada banyak idea tentang cerita-cerita yang semasa. Membuatkan kita ketawa pada diri kita sendiri. Bila kereta komedi itu menjadi popular, setiap kali bila kita ada siri baru, Hussein Saban satu daripada tenaga pekerja yang kita perlukan. Saya ingat rancangan pertama involve dengan dia, HMI, suka-suka HMI. Dan dari situlah jumpa dengan pelawak-pelawak legend ni. All the giant lah, giant termasuk Abang Hussein lah. Dia kira macam leader all the pelawak. Dia ada sikap kepemimpinan. Dia gabung dan dia satukan komedian-komediannya. Dia buat satu pementasan besar, Malam Pecah Perut. Sejauh ini projek Malam Pecah Perut 2 yang menyerlah. Ada bakat-bakat seperti arwah alias arwah Zainal Ihim, arwah Yusuf Bai, arwah Ahmad Stokin. Dia belum. Balak, menyusahkan masyarakat betul. Hussein Saban ada a special gift. Dia ada knowledge, pengalaman yang sangat luas. We work well together. Pasal kita ada satu istilah press button no. The answer is never a no. Boleh Kak Som, no problem. Always positive lah. Bila kami bertiga nak bertanding dalam program reality di Malaysia, Cik Hussein ni antara orang-orang yang banyak mengajar tentang komedi dan kepribadian. Bila dia nampak kita dapat sampai ke final dan boleh nampak dia macam menitis air mata. So tu satu momen yang sangat-sangat indah. Satu perkataan saya ambil daripada dia, tak ada rasa penat dalam hidup ni. Di rumah disiplin, pekerjaan disiplin, tapi di luar senyuman, sedekah, itulah yang saya belajar daripada Cik Hussein. Kita jangan buat lawak bodoh. Itu je pesan dia. Kita ada cerita, kita ada message. Abang Hussein, terima kasih kerana selama ini. Kalau tawa itu seni, beliaulah senimannya. Inilah penghormatan kepada seorang seniman yang menjadikan lawak sebagai lambang cinta dan seni itu nadi kehidupan. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada Hussein Saban kerana menerima anugerah Perdana Emas. Hussein, tahniah. Awak layak menerima pengiktirafan ini. Tahniah, selamat maju jaya. Semoga maju selama-lamanya. Kami doakan semoga Cik Hussein diberikan kesihatan. Tahniah Cik Hussein, we love you. Terima kasih, tahniah. Jangan stop jangan stop. Okey. Kini, Pesta Perdana meraihkan pencapaian sepanjang hayat dengan anugerah Perdana Emas yang akan disampaikan kepada Encik Hussein Saban.
Baiklah, sekarang kami persilakan penerima anugerah Perdana Emas 2025 Encik Hussein Saban untuk mencabarkan ucapannya. Alhamdulillah. Terima kasih kepada panel juri, terima kasih kepada Mediacorp Suria. Terima kasih pada pembimbing-pembimbing saya dalam bidang penulisan, lakonan dan pengarahan sejak daripada saya bermula dengan SBC, TCS, Prime 12 dan hingga sekarang Suria sudah ke 25 tahun. Terima kasih juga kepada media elektronik, media cetak, Puan Hanim Saleh yang banyak berada di belakang saya. Terima kasih kepada keluarga, isteri, anak dan menantu yang terus menyokong saya. Terima kasih kepada Datuk Khairul Anwar Saleh yang melibatkan sayap saya hingga ke Astro Malaysia dan saya pulang walaupun kontrak belum habis atas undangan daripada Dr. Hazbi Abu Bakar Jamiah Singapura yang juga menyokong perjalanan seni saya bersama-sama dengan teman-teman seangkatan dengan saya. Pesanan ikhlas daripada saya, umur tidak menghalang kita untuk berkarya. Berkaryalah dengan ikhlas, jujur dan amanah. Dan akhir kata, ke Pasir Panjang bertemu rakan. Rakan bernama Zakaria, berkain pelikat. Doakan umur saya panjang dan saya masih diperlukan. InsyaAllah saya akan berkarya untuk masyarakat. Terima kasih. Saya pasti anda akan terus berkarya. Tahniah sekali lagi kepada penerima anugerah Perdana Emas Encik Hussein Saban. Baiklah, tahniah sekali lagi dan semoga terus suntikkan kegembiraan dan keceriaan dalam industri media Singapura di TV, radio, teater mahupun digital. Dan kami hargai sama detik indah ini dan semoga ia kekal selamanya.